daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Pada satu hari, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bangkit berdiri di depan para sahabat semua dan Nabi bagi satu khutbah. Nabi kata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan." Nabi kata, esok hampa semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, akan dihimpunkan di satu tempat dalam keadaan hufah, tak pakai kasut, urah, dalam keadaan tak ada pakaian, ghurlan, dalam keadaan tidak berkhatan. Nabi SAW kata, esok, di hari akhirat esok, start daripada Nabi Adam alaihissalam sampai orang hak last sekali mati pada hari kiamat, semua akan dibangkitkan dan akan dihimpun satu tempat, dan semua orang sama pada masa itu. Sama dari segi tidak pakai kasut, tidak ada pakaian, dan dalam keadaan tidak berkhatan. Kemudian Nabi SAW baca satu ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Tuhan kata, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat tu, Tuhan kata seperti mana mula-mula dulu kami cipta hampa, macam itulah kami akan bangkitkan hampa di hari akhirat esok. Hampa beranak keluar mai daripada perut mak hampa dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak pakai kasut, dalam keadaan tidak berkhatan. Macam mana hampa mula-mula beranak keluar daripada perut mak, macam itulah hampa akan berhimpun di padang mahsyar esok. Tidak ada pakaian, tidak ada kasut, tidak berkhatan. Tuhan kata, wa'dan alaina, itu janji kami. Kami sudah promise, kami sudah janji, kata manusia yang dijadikan, yang hidup atas dunia ni, esok di hari akhirat akan dibangkitkan, akan dihimpunkan di padang mahsyar, himpun pula dalam keadaan tidak ada pakaian, tidak ada kasut dan tidak berkhatan. Kalau itu janji kami, inna kunna fa'ilin. Tuhan kata kami tentu akan buat apa yang kami janji.